انتهاء المعصية في الجنابة لأن المعصية حصلت في الزنا، وقد انقضى بخلاف التطبخ بالنجاسة لأنه ما دام متطبخا بالنجاسة فهو في معصية. بس cuma dan wal farqu bainahuma, dan bermula perbezaan di antara keduanya itu mandi dengan sebab janabah itu. Wal farqu bainahuma apa? Asal التنجيس Apa? Bainahuma apa? ada apa tak sampai je kau. Siapa tu? Siapa jawab? Ahmad apa? Nak kita jawab. Ahmad jawab apa? Abu jawab tak? Lupa nak. Cepat, jawab. Wal farqu bainahuma apa? Aslu min al-janabah dan asal bil janabah. Apa? Al-ghusl bil janabah min al-janabah dengan asal Al-ghuslu minal janabah dengan asal bil janabah. Sedih. Apa? Bahaya ni darah korban. Ghuslu bidal bahaya, ghuslu min janabah. Aywa. Terang kita sebut tu. Ya ada. Wajib ghusluhu fawran, iaitu wajib apa? Asal bil tanjisan, iaitu laqu al-badan bin najasah. Kan? Itu ialah wajib basuh fauran khurujan minal maksiyah. Hukum dia wajib. Bikhilaf, bersalah pula. Dan ada wajah mukhalafah tu. Barulah dia nak ibda' al-khilaf, iaitu bersalahan dengan al-ghuslu minal janabah. Okey? So al-farq baina latkhil badan bin najasah fi wujubil ghusli wa baina al-ghusli min al-janabah. Kenapa satunya wajib alal faur, satu lagi tidak wajib alal faur? Nampak? dan perbezaan mereka apa? Intihau maksiat fil janabah, terhentinya oleh maksiat fil janabah dari sudut janabah. Nampak? Dan maksiat hasalat fi zina, kerana sesungguhnya maksiat itu terasa dia maksiat itu dengan sebab zina. Wa qad inqadha bi khilafi tadammuhi bin najasah, dan sesungguhnya telah inqadha, telah Lagu apa kira mana? Mawdawan qadha. telah selesai. Telah berlalu. Telah berlalu ia zina itu bi khilafi tadammuhi bin najasah. Kesalahan dengan tadammuh bin najasah, iaitu Kesalahan bagi tadammuh bin najasah, iaitu berlumuran Masdar. berlumuran dengan najis. Liannahu madama tadammuh bin najasah, kerana sungguh ia tadammuh bin najasah itu madama tadammuh bin najasah, ialah selagi mana ia tadammuh itu ialah mutadammuh. Salimna ya Rabb. Ini nak beritahu. Li'annahu madama mutatamihan. Apa fa'il bagi dama? Isim bagi madama. Yang kami musyad Takdir. wa ya'ulu ila huruf al-ghasil. Salimna ya Rabb. Al-mutatamih. Mafhum tatamu. Boleh mukallaf lebih tepat. Okey, sebab fa'il dia mazkur kan.
Mumtaz, Allah fiik. Apa? Sebagaimana mukallaf itu bermula ia mukallaf itu dengan najis, Aywa. maka dan ada mengatakan najasa fahuwa fi maksiyah, maka sungguhnya maka bermula ia orang yang madam orang yang mutatabiq bin najasa itu fi maksiyah. Hal keadaan mutatabiq itu Tangan hal pula. bukan kainan fi maksiyah, ada ia dalam maksiyah. Aywa. Baik. Kita baru tu. Wal farq waw tu waw isim kalimah apa? Isim Kalimah apa? Waw. wow Huruf. Huruf mu'rab ke mabni? Mabni syahid mana? dalam Wijaya Mula dengan waw. Dengan Allah. Wa kullu. وكل حرف مستحق للبناء أيوة. وصف مبني أي سكن Aywa. Al farq isim dan huruf. اسم Abu jadi isim. والاحتمال فهم I'rab dia. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه Mana ضمة amil dia? ونعمل الابتداء Wa alamat rafi وعلامة رفعه ضمة وظاهرة في آخره bainahuma. Baina isim dan huruf. بينهما كبينهما اسم Isim apa? اسم ظرف Zaraf. Mana muta'allaq dia? على رجل tak ada pada apa pada satu yang masuk Takdir. dia jadi hal lah Asal. jadi apa nak jadi khabar Khabar. La haula wala quwwata illa billah. Sifat bagi al-farq. Wal farqul kainu bainahuma. Bermula beza yang adalah ia farq itu di antara keduanya. Baik. Intiha. Kalimah apa? dia isim masdar Kalimah apa? kalimah apa kalimah Kalimah Arab. Isim fa'il huruf. isim Isim. Dia nama isim dia apa? isim Dia isim apa? oh isim masdar Dia masdar. Isim masdar. Masdar. Masdar berfa'il apa? انتهى Tasrif. انتهى ينتهي انتهاء فهو منتهي وذاك منتهى انتهي لا تنتهي منتهى منتهى Intiha al-maqsiyah. Idafat intiha wal-maqsiyah. Idafat. اسم مصدر بالفعل Mumtaz. Fil janabah. Muta'allaq man? متعلق daripada jawab manusia jenabah muta'alliq daripada intihak Intiha. Baik. At-tadammukh. Isim fa'il huruf. sim Isim naw masdar masdar. Masdar berfa'il apa? tadammukh Tadammaha. Sulasi ghair sulasi. sulasi masih Sulasi ghair sulasi. Sulasi ke ghair sulasi? Sulasi lah. Oh, sulasi rubai. Sulasi kalau ada dua, mazid dengan mujarrad. So di mazid dengan mujarrad. Mazid berapa huruf? Biharfain. Mazid biharfain berapa bab? 5 bab. Bab pertama? Kedua? Yang ketiga? Empat ni yang tak sebut. Yang keempat, yang kelima? Dah sebut lagi. Pertama tafa'ala. Yang kedua?
Tafa'ala yang ifta'ala, ifa'ala. yang kelima. Yang kedua ni apa? Apa tu ala ada? Ada apa tu? Ifa'ala. Apa? If'alla. If'alla. Okey. If'alla. Tasrif tafa'ala tadammuh. تضمخ يتضمخ تضمخا ومتضمخا فهو متضمخ ولكن تصريف الماضي. تضمخ تضمخا تضمخوا تضمخت 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 تضمخنا تضمخت Tadammuh tu. تضمخت تضمختما تضمختم تضمختي تضمختنا تضمختما تضمختنا تضمختم تضمختنا. Masukkan nun thaqilah. Nun thaqilah. Sakit. Apa? Apa sih dia? Ini. Tetap makan. Hah? Jadi Nun sakilah masuk apa? Masuk pada siapa apa? kotor. Mukhatab. Ialah siapa mukhatab tu tafsir kan? Hah? Anta, antum, antum. Anti? Anti masuk tak? Antuma? Antuna? Masuk. Ana? Ya. Tasrif berapa? Masuk nun thaqilah. Huwa masuk tak huwa? Masuk? Masuk. Masuk. تضمخ Masuk fi'il madhi pula. tidak betul يتضمخ يتضمخان Yatadammakan apa? Thaqilah. وسكينة يتضمخن يتضمخن يتضمخ يتضمخاني يتضمخ Jadi wala dekat dah. Yatadammakanna yatadammakhani yatadammahunna. Betul? Tak ada. تتضمخان تتضمخنا. تتضمخاني Yatadammakhnani. Dulu kan. Kenapa? Apa? Salah kan? Dia ada cerita. Okey. Baik. Cukup sampai